ثم نكمل القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. Ya Allah, Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, terangkanlah hati kami, mudahkanlah urusan dunia akhirat kami, mudahkanlah kekeluaran urusan kami, mudahkan kami kelancaran, kefahaman, kekuatan iman. Kami membaca, memahami dan mengamalkan apa yang kami pelajari pada hari ini. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini dengan lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala walaupun pada peringkat asalnya kita telah pun disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakbir bermula lagi daripada telah apabila kita melihat hilal atau kita telah melihat bulan Zulhijjah itu sendiri. Tetapi sekarang ni dipanggil sebagai iaitu takbir muqayyad, takbir secara khusus selepas solat kita bertakbir bersama-sama sehinggalah di akhir hari tasyrik iaitu 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Antara perkara yang menjadi amalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, satu sunnah al-mahjurah. Dulu mungkin beberapa tahun-tahun yang sebelum ini, kalau orang yang Zulhijjahnya di Mekah, Madinah, menjadi satu amalan, iaitu kalau dia berada di pasar-pasar, berada di kedai-kedai, bergerak, berjalan tengah pekan, disebut Allahu akbar, Allahu akbar, sebut. Sana ada orang baca, sana orang baca, sana. Ini tengah berjalan ni. Ini antara sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan, makin lama makin berkurang. Sahabat-sahabat yang berada di Madinah pun mula bercakap, dulu Madinah pun kuat juga, sekarang dah mula makin kurang orang bertakbir di jalanan pada waktu-waktu khusus seperti ini. Maka bolehlah kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada secara khusus muqayyad iaitu selepas solat, ataupun secara mursal iaitu ataupun mutlak selain daripada selepas solat, dalam kereta, di dalam rumah, takbir Allah. Sebab tu disarankan kalau di rumah ni beberapa hari ni hingga habis 13 Zulhijjah ni, bukalah takbir raya ke rumah, buka, jangan tutup. Kita ni sebab
disebut, iaitu Zulhijjah ini, 10 awal Zulhijjah ini dengan 10 akhir Ramadan beza dari sudut apa, dari segi keafdalannya. Setiap tu ada keafdalan yang tersendiri, tetapi berbeza dari sudut iaitu manusia ni 10 akhir Ramadan kita telah pun bersedia 20 hari sebelum tu. Dia adalah ibadah yang ada orang muda apa, ada vibe tu kan, ada roh. Semua orang puasa kan, ada bazar, orang tahu ni 10 awal Zulhijjah ni. Orang ni 9 lekor mantai lah. Tengok, nak raya dah. Sebab apa? Nampak daging dah mula. Dah mula ada tepi jalan. Itu tanda kan. Kau tanda sepatut antara salah satunya adalah takbir. Bagi ada suasana ni di rumah kita, anak cucu kita balik kan, buka ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Buka ya. Kerana takbir raya dia tak sama seperti bacaan Al-Quran. Maka kalau baca Al-Quran kita kena senyap, maka takbir raya ni kita buka. Sebab dalam Al-Quran disebut secara khusus, Allah sebut bila dibaca Al-Quran kena diam. Dia jadi satu bentuk arahan. Dia bukan adab lah. Ini bukan adab. Kalau Al-Quran tu dia bukan eloknya kita diam lah, bukan eloknya. Sebagian ulama mewajibkan kena diam betul. Kalau dengar Al-Quran kena diam. Tetapi kalau takbir raya ni dia bukan dalam Al-Quran, dia adalah bentuk sana Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bukalah. Kita ni perlu mewujudkan suasana tersebut. Kita sendiri, jangan tunggu orang yang mewujudkan. InsyaAllah kita sambung surah Muhammad. Pertemuan yang lepas kita berhenti hingga ayat yang ke-24. Hari ini kita mengambil ayat yang ke-25 insya-Allah. Bersama kita melihat bersama. Kita ambil Tarannum Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله
sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum. sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum. Bila bacaan fi ba'dil, dhi ini perlu ditebalkan. Membaca fi ba'dil, fi ba'dil. Sanuti sama juga ti, sanuti'ukum fi ba'dil amri. Amri, jangan amri. Jangan bila dah ti, dah dhi, kebiasaannya kadang-kadang fi ba'dil amri dia jadi ni jangan, kita kena tidak tebalkan dia. sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum. sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu asrarahum. wallahu ya'lamu israrahum. Wallahu ya'lamu israrahum. Betul. Ni lah. Bebas dengan sad. فكيف إذا توفت dengan bunyi kita telah memberikan kadar hamas. Hamas ini ada bunyi angin sikit. Kadar hamas untuk ta yang salah, paling salah, dia jadi apa dia? Tawaffat, fat baca. Dia buat ta tu menjadi huruf qalqalah. Fat bukan. Sebab tu tak boleh baca tabat yada, tabat yada. Yang kedua, ta yang terpercik seakan tafashi, berhamburan, itu sifat syah. Terlampau banyak sangat. Contoh, kaifa idza tawaffatuhumul fathumul, itu lebih sangat. Fathumul, tak boleh, itu terlebih. Yang ketiga, bunyinya yang masih salah, yang tak ada bunyi. Idza tawaffatuhumul, ini ramai orang buat lah. Tabat yada, bat, ramai buat gitu. Tawaffat. Ini kalau baca tawaffat, kita sebenarnya seakan menukarkan kepada baris sabdu. Tawaffat. Cuma sabdu ni biasa ada baris lah. Maka yang kebiasaan yang bila dah belajar sikit dia dah baca idza tawaffatuhumul, tapi level yang paling tepat bunyi dia begini, idza tawaffat. Dengar betul-betul, fat. Dia bukan bukan. Itu sebenarnya makbul. Makbul ni lulus. Tapi kalau nak cerita mumtaz, kalau nak cemerlang bunyinya, letak lidah belakang gigi kacip. Gigi kacip, gigi depan kita ni, letak lidah belakang dia, letak, boleh letak siap-siap. Letak, lepas tu lepas. Dia bukan, kalau kita buat itu lidah buka, dia tak belakang gigi, dia bawah sikit. Itu macam S. Tawafat. Tu
Dia kalau letak betul belakang, dia jadi bunyinya fat. Fat. Dia tak lebih, tak lebih. Sebab itu kita ni bila makin belajar, level tu makin naik, makin naik. Dan guru ni akan bagi level tu mengikut kepada kadar kemampuan masing-masing. Kita takkan terus buat yang paling tepat ni, tak. Kadang kita tengok dulu, dia dah sampai tahap ni dulu. Ada yang belum tahap, maka kalau dibaca tu makbul, diterima. Maka biasa kalau boleh berlatih bacaannya at. Itu at yang kurang bunyi. Tapi ada setengah orang bila kita suruh at, dia dah buat at. Cuba kurangkan. At, kurangkan. At, langsung tak ada pula bunyi. Itu yang parah tu. Itu yang kadang-kadang guru ni kena hikmah, kena bijak dalam menilai situasi. Menilai situasi setiap individu ataupun perkumpulan. Kalau sampai tak ada bunyi, kita cakap tak apa, buat macam tadi.